InsyaAllah mudah-mudahan terjaya. Angkat buka pintu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Anak-anak semua duduk kat Pulau Pinang balik lagi. Balik sini? Balik tak? Balik insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita diabetes. Dia ada stroke. Stroke tu dia punya saraf ni ada rosak sikit kan. Ada ubatan tu? Yang 5 tahun? Tak sampai baru 2 tahun ni. Oh, cepat lah maksudnya sembuh lah sebab semua ada rawat pisau, ada usul-usul. InsyaAllah lah ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga Haji sihat. Semoga apa nama saja sihat insyaAllah. Apa lagi? Kalun tu kan? Datang orang ni, orang kita lah PN ni kan. Orang PN datang? Semalam pun ada. Oh, 3-4 kali. Tapi daripada Pahang. Ya, daripada Pahang. Dia yang paling bentar paling bentar. Ahli Parlimen. Nanti orang nak campaign sikit. Orang ni orang terbagor ni. Ini calon kita ni. Ini calon kita. Muhaimin. InsyaAllah. InsyaAllah. Murid saya. Ni lah. Yang ini, dia tunjuk yang ini. Handsome boy. Handsome boy in the class. Handsome boy in the class. Baik. Ini kena keluar. InsyaAllah mudah-mudahan terjaya. Angkat buka pintu. Api lagi ada ke puncak. Jangan lupa di bumi. Nampak cikgu punya kata-kata. Apabila ada di puncak dengan lupa rumput di bumi. Yes. Rumput di bumi itulah yang banyak menolong. Okey. Untuk berjaya. Apa-apa saya Muhaimin insyaAllah. Ya, insyaAllah. Minta doa. Umur di sini berapa orang? Anak 2 orang. 2 orang. Muhaimin, saya Muhaimin. Ini calon kita. Ustaz Muhaimin. Inilah saya. Beritahu yang lain-lain ni. Okey. Duduk mak Assalamualaikum. Bang, saya. Oh, bang, sihat bang? Ya, sihat. Oh, kerja hari ni? Ada. Bawa dia kerja? Dia kerja sendiri Ustaz. Kerja sendiri? Kerja cari makan sendirilah. Cari makan sendiri. Yalah, itu lagi Muhaimin kalau kamu Ustaz Muhaimin. Kena sangat. Kena sangat kena bantulah kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak ya. Kawan-kawan bantu. Anak dia lah. InsyaAllah. Baik. Wah, kerja keras. Weh. Dalam ni kira ni lah. Ya, kira bengkel. Bengkel lah ni. Oh, ada sekolah benda lah. Ada jalan kan. Tahu. Tiba-tiba. Tak cakap ni problem kan. Tahu saya cakap sihat saya sebelum ni. Bukan. Dia cancel. Kayu selalu jogging sama dia tu kan. Dia memang kuat tahan tak. Langsung tak ada orang perasan. Iyalah. Tahan sendiri. Kita pun tak perasan. Dia tahu aja, anak tak tahu. Oh, mana dia rahsiakan lah. Macam. Terima banyak. Terima kasih banyak. Tadiah. Mama kasih semangat. 5-6 bulan bukan sebulan dua. Mama dah gila-gila. Adik-beradik gila-gila. Sekali dengan mama duduk. Ya. Ya.